Waqa'a dari sudut bahasa, salah satu makna adalah satu peristiwa besar yang menimpa seseorang dan memberikan kesan. Satu peristiwa yang orang kata jatuh pada tarikh sekian. Pernah dengar perkataan hari raya jatuh pada tarikh sekian. Jadi waqa'a adalah sesuatu yang datang daripada atas jatuh ke bawah. Maka itu antara makna waqa'a. Tetapi dia bukan hanya sekadar jatuh kerana graviti. Dia jatuh tu jatuh yang meninggalkan kesan sampai kalau kita baling batu ke dalam laut, apa berlaku bila kita baling batu ke dalam telaga, ke dalam laut? Terpercik. Itu orang kata bekas dan kesan. Ada peristiwa tak beri kesan sangat. Tapi ada peristiwa macam saya ke Bukit Jalil tengok Malaysia lawan Vietnam 4-0. Dia agak memberikan kesan sampai saya masih terus tertanya-tanya dan mengkaji bagaimana Malaysia melakukannya. Jadi peristiwa yang jatuh pada tarikh tertentu dan memberikan kesan tertentu, itu bukan hadis, itu bukan naba'un, itu bukan khabar, itu adalah waqi'ah. Menariknya, ni saya bagi contoh ni. Macam mana nama surah, subhanallah, disokong oleh kesemua bahagian di dalam surah. Saya ambil contoh. Allah memulakan cerita dengan yang paling tinggi, As-Sabiqun punya syurga. And then dia mula jatuh ke bawah sedikit, Ashabul Yamin. And then the dasar neraka namanya Ashabul Shimal. Betul atau tidak? Yang menghafal surah Al-Waqi'ah, Allah menerangkan ganjaran ataupun pembalasan kepada manusia dalam surah Al-Waqi'ah mula dengan benda tinggi dulu, paling tinggi. As-Sabiqun, As-Sabiqun. And dia mula jatuh. Dia mula jatuh ke bawah. Nampak tak unsur waqa'ah? Dari tempat tinggi, dia jatuh ke bawah. Bahkan pembukaan surah, Allah menunjukkan implikasi sesuatu yang jatuh daripada atas ke bawah, sehingga iza rujjatil ardu rajjan, kerana benda besar jatuh ke atas bumi, bumi jadi bergoncang. Wa bussatil jibalu bassa, gunung jadi tercampak, skru tertanggal, paku tercabut. Ini orang kata impact daripada something jatuh daripada tempat tinggi ke bawah. Bahkan perkataan apa pada ayat 3? Khafidah, rafi'ah. Allah tak sebut rafi'ah dulu. Allah sebut unsur waqa'ah, benda daripada atas jatuh ke bawah. Betul atau tidak? Khafidah. Dan kalau kita tengok penghujung surah, ada tak cerita tentang mawaqi' an-nujum, jatuh bintang? Ada tak cerita Al-Quran yang menyebabkan Allah bersumpah dengan bintang, innahu laqur'anun karim? Quran ni dia naik atas ke dia turun ke bawah? Dia turun ke bawah, tanzilum min rabbil alamin. Jadi ada unsur waqa'ah, ada unsur mawaqi' an-nujum. Setengah ulama tafsirkan mawaqi' an-nujum adalah tempat jatuh wahyu, tempat jatuh wahyu. Dan apabila jatuh, dia memberikan kesan sesuatu naik ke atas. Itu baru impact. Macam batu baling ke laut, terpercik. So bila something jatuh daripada atas ke bawah, yang bawah akan naik ke atas. So apa cerita terakhir dalam surah Al-Waqi'ah? Nyawa dicabut, roh naik ke atas. Nyawa mula ditarik. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ. Nah, nampak? Sadaqallahul Azim. Itu contoh saja. Macam mana nama surah adalah suatu perkataan yang menggambarkan apa yang menanti anda di dalam surah berkenaan.